Dalam majlis berasingan, Datuk Dr. Naim berkata jemaah perlu akur dengan arahan Kerajaan Arab Saudi perlu mendapatkan permit haji melalui platform Nusuk. Dan pelaksanaan itu supaya ibadah haji dapat dijalankan dengan teratur serta sistematik. Mereka memperkenalkan Nusuk ini supaya pengurusan haji itu lebih efektif, berkesan dan berpusat. Jadi sebab tu diperkenalkan Nusuk tadi tu. Jadi sebab tu kita mengharapkan agar semua negara yang terlibat kita dan kerajaan kita perlu mematuhi dan memastikan pengurusan haji ini dibuat berdasarkan kepada peraturan Nusuk yang telah ditetapkan oleh Kerajaan Arab Saudi. Katanya inisiatif itu juga adalah untuk meningkatkan kecekapan pengurusan jemaah haji selain memberi pengalaman ibadah yang lebih lancar dan tersusun. Datuk Dr. Naim juga menasihatkan agar semua jemaah haji Malaysia untuk mematuhi peraturan-peraturan yang ditetapkan Kerajaan Arab Saudi agar imej Malaysia terjaga serta tidak termasuk dalam negara-negara yang disenarai hitamkan. Beliau berkata demikian kepada media selepas merasmikan kursus Perdana Haji 1446 Hijriah peringkat wilayah persekutuan di Putrajaya semalam. Dalam majlis sama, beliau turut mengagihkan barang kelengkapan haji kepada jemaah dan sempat beramah mesra dengan jemaah. Kursus tersebut diadakan bermula semalam dan berakhir hari ini.